Saya terima satu komen, okey ke emas ini, duit yang kita simpan dapat emas ataupun hanya dalam akaun sahaja? Baik, prinsip belian emas bersama Public Gold adalah beli emas dapat emas. Account Gap atau Gold Accumulation Program diperkenalkan oleh Public Gold sekitar tahun 2014 untuk membantu penyimpan emas mengumpul grab emas sikit-sikit dengan bajet serendah RM100 sebelum mereka boleh keluarkan dalam saiz yang lebih besar. Bermakna, walaupun bajet simpanan anda hanya RM100, anda boleh bercita-cita untuk dapatkan saiz sebesar gold bar 100 gram yang sekarang ini berharga sekitar RM44,000. Konsep simpanan di Account Gap sama seperti simpanan di akaun bank anda. Anda boleh menabung pada bila-bila masa, anda boleh keluarkan ia juga pada bila-bila masa. Anda boleh keluarkan emas fizikal mengikut saiz emas fizikal yang Public Gold ada. Terdapat 14 saiz emas secara keseluruhan, 9 saiz gold bar bermula dari 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram, dan 5 saiz dinar iaitu suku dinar, setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Pilihan saiz emas yang sesuai sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Selepas anda pilih saiz emas yang anda mahu, anda boleh arahkan sistem untuk hantar ke alamat anda untuk emas saiz bawah 21.25 gram. Lebih berat dari itu, anda boleh set temu janji untuk ambil emas tersebut di mana-mana cawangan Public Gold seluruh Malaysia. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.